Kenapa? Rasa macam jarang je nampak Cruzy 400i ni dekat atas jalan. Kalau abang jarang nampak, abang kena layan video Ida ni sampai habis sebab Ida nak tunjuk features yang menarik pasal motor ni. Tapi sebelum tu, boleh tak abang tolong cukupkan follower Ida ni? Minta tolong follow dulu tau. Ida tunjuk part yang paling menarik dululah. Hampa nampak tak dia punya lock ni? Bila abang letak je stand dekat depan kan, dia punya lock ni automatik akan turun tau. Selalunya motor besar-besar ni kita takut jatuh kan. Tapi bila abang dah letak stand, insyaAllah selamat, jangan risau. Selain tu, abang tengok dia punya enjin dulu. My 399cc, output pun boleh dapat 33.9 horsepower. Untuk enjin yang se-power ni, abang rasa kalau nak buat long distance ngam ke tak ngam. Tapi kalau enjin power saja tak guna juga, kena ada juga keselamatan. Ada kamera depan belakang, termasuklah ABS dual channel depan belakang, ada TCS juga tau. Motor pun selamat selesa nak buat long distance. Abang tengok dia punya seat ni bukan main luas lagi. Siap main dengan hip rest lagi, maknanya tak ada masalah lah, tak lenguh dah lepas ni. Termasuklah meter TFT dekat depan ni. Main juga dengan smart key. Siap ada USB port lagi dekat tepi ni, boleh cas handphone nanti. Untuk semua benda yang dah tunjuk tadi, kalau abang nak dapatkan, abang boleh tekan je beg biru tu. Nanti dia roger semua detail tau. Bang, ada voucher RM399 Ida nak bagi ni. So abang jangan lupa tekan beg biru tu, like, follow, share juga video ni untuk review seterusnya. Bye.